sebelum ni kita ada dengar ada macam-macam isu bocor lah. Bila cerita pasal SOP, pastinya ada prosedur yang sangat ketat yang perlu dipatuhi. Dan kalau kita fikir, mungkin SOP itu macam mana boleh bocor, kan? Ataupun itu hanya retorik semata-mata. Mereka rasa mungkin dengan tanpa mengambil SPM ni tak mengapa. Okey, tapi sebab saya dah berdepan dengan bekas anak murid juga yang tak pernah mengambil SPM, bersekolah sampai darjah 4, bila darjah 5 tak bersekolah, tak ambil SPM. Bila mereka dah masuk alam pekerjaan, baru mereka sedar SPM tu penting. Okey, kembali ke Cikgu Podcast yang dibawakan kepada anda oleh Kelab Sukan dan Rekreasi Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pertubuhan Teknologi dan Inovasi Pendidikan Malaysia. Dan episod kali ini ditaja oleh Kadokawa Gempak Stars dan dirakamkan dari studio penyiaran Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Jangan lupa subscribe YouTube channel Cikgu Podcast, follow TikTok Cikgu Podcast dan juga follow dan like Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Santai-santai janji sampai. Okey, tadi kita pasal pendaftaran Ya, betul. Asyik dah 20 minit juga tu kita cerita pasal pendaftaran je pendaftaran SPM. So untuk segmen yang ketiga ni, yang pertamanya daftar. Boleh ke cancel? Buat apa kau daftar kalau kau nak cancel? Jawapan pendek. Baik, untuk pendaftaran SPM kita mengambil dua perkara saja untuk pembatalan. Satu adalah faktor kematian, dan kedua adalah sakit berpanjangan. Namun begitu, kita sebenarnya perlu juga ada surat kebenaran dari ibu bapa lah untuk memastikan calon tersebut membatalkan pendaftaran SPM mereka. Sebab saya juga pernah berdepan dengan calon yang dah daftar SPM, dah mengambil pun peperiksaan bertulis, tapi ada beberapa paper lagi yang dia tak selesai. Tapi yalah, ajal itulah ketentuan. Jadi kita, ibu bapanya masih lagi nak melihat keputusan anak dia yang ambil. Kita tak boleh batalkan sesuka hati. Yang penting ada surat ibu bapa. Kalau sakit berpanjangan ni pun kita melihat situasi lah. Mesti ada laporan perubatan doktor yang mengesahkan memang calon ni sebenarnya dah tak boleh menduduki SPM ataupun perlu tempoh masa yang panjang untuk pulih. Jadi kita boleh buat pembatalan. Dan apabila mereka batalkan untuk calon sekolah, sebenarnya mereka sebenarnya akan kembali semula ke SPS kalau tahun depan mereka nak bersekolah semula dan jadi calon sekolah. Jadi kalau mereka tak masuk sistem persekolahan, mereka boleh daftar sebagai calon persendirian lah dengan pendaftaran seperti yang saya maklumkan tadi. Kali pertama 6 mata pelajaran. Saya tertarik satu soalan lah. Daripada ceritanya tadi, pembatalan boleh berlaku sekiranya berlakunya kematian ataupun sakit berpanjangan. Dan ada mungkin ada yang ibu bapa yang dia nak tengok result, mungkin resultnya akan tulis TH lah, tak ada kan. Pernah ke dalam sejarah yang diuruskan oleh Cik Hanif, cubaan manipulate orang tu sakit ataupun orang tu tak ada, ataupun didaftarkan atas nama Cik Napi, tapi Cik Napi tak study, yang study Cik Zairi. Jadi Cik Zairi kan bagi jawab. Pernah ke berlaku macam itu? Ini bukan kesilapan mendaftar lah. Ini maksudnya adalah situasi yang mana calon menyamar menduduki peperiksaan bertulis. Itu memang pernah berlaku lah. Pernah berlaku. Pernah berlaku. Dia biasanya kalau calon sekolah ni tak ada isu sangat sebab cikgu memang kena pasti. Dia pun sampai kat sekolah pun cikgu tahu itu murid dia. Cikgu akan cek murid dia siapa yang hadir lagi. Tapi kalau calon persendirian ini memang adalah. Kalau kita lihat situasinya, kedudukan tu mereka memang daftar dua-dua. Biasanya daftar dua-dua. Yang pernah ada depan abang, belakangnya adik. Mungkin salah seorang ni tak kurang cerdik. Mungkin mereka ada pakatan hanya menukar angka giliran dan IC. Mereka tak menjawab kertas tersebut. Kedudukan sama saja, cuma angka giliran dengan IC tu mereka tukar. Tetapi yalah, buat salah, dia lupa dua-dua buat angka giliran yang sama, IC yang sama. Jadi itu antara perkara yang mungkin kita boleh kena pastilah. Berlakunya penyamaran. Kalau penyamaran ni, kalau kita lihat dalam panduan pendaftaran, kalau kita rujuk pada jadual waktu, kalau menyamar ni, kalau tertangkap memang didapati bersalah, sebenarnya dia akan digantung ataupun tak, dia akan mendaftar dalam tempoh setahun. Ada tempoh-tempoh dia lah sebenarnya. Boleh masuk penjara tak Cik? Kalau buat laporan lah kan. Buat laporan lah kot. Sebab setakat ni dia
saya tak pastilah sebab keputusan ni adalah di bawah panel pihak lembaga peperiksaan. Apa saja isu biasanya pihak lembaga peperiksaan ada kumpulan mereka yang akan turun buat siasatan kisah laku calon ni lah. Okey. Jadi panel mereka yang putuskan tindakan mereka. Kita di proyek JPN ni sekiranya ada isu hanya laporkan sahaja. Jadi kalau muka sama tu mungkin confuse lah, kembar kan. Tapi kalau muka saya dengan muka Cikgu Napi ni begini, jauh beza lah. Jauh lah kan. Tukar IC pun tak tahu. Tinggi rendahnya. Okey, jadi maksudnya kalau yang tadi pembatalan tadi tu ada penalti ke, kenakan bayaran ke? Pembatalan tidak kenakan bayaran. Contoh dia dah batal kan. Okey, tadi situasi ada dua, kes kematian dan juga kes dia sakit. Tapi kalau dia sihat, dia batalkan, apa tindakan? Boleh. Adakah dia boleh daftar Dia tahun depan? sebenarnya kita akan wang akan menerima. Dipulangkan balik. Dia memang sihat tapi nak mohon pembatalan. Sebenarnya tak terima. So maksudnya dalam sistem tu akan putuskan lah. Kalau dia ada peperiksaan tak hadir, keputusan jadi tak adil lah. Tapi dia boleh ambil lagi kan tahun depan ni? Dia boleh ambil lagi. Bayar lagi. Bayar lagi lah. Yang tidak hadir ni dia tertulis kat slip tidak hadir. Tapi nanti bila sijil dia tulis. Sijil tak. Sijil hanya meletakkan mata pelajaran yang ada grade lulus sahaja. Tak hadir ataupun gagal tu tidak ada. Maksudnya katalah dia dah terdaftar subjek sekian-sekian ada subjek A. Menjelang exam dia kata tak boleh ambil subjek A. So TH. Dalam slip ada. Masa slip ada keluar, hari keputusan keluar tu memang ada. Tapi pada sijil sebenar tu memang tidak ada. Dia hanya menyenaraikan mata pelajaran yang ada grade dan hadir saja. Cerita sijil ni Cik Hanif, saya rasa Cik Nabi ada simpan lagi tak sijil SPM? Saya rasa ada. Ada rasa. Kalau katalah kan hilang betul terbakar, dicuri. Sebab kalau macam saya semua A, siapa nak curi? Betul. So macam mana situasinya kalau hilang satu ni biasa orang-orang luar ke ataupun jelah mereka dah habis sekolah, mereka biasanya akan datang ke sekolah, tanya sekolah. Sekolah memang tak keluar sijil. Okey. Dan sekolah pun kadang-kadang kata rujuk PBD ataupun jabatan. PBD dengan jabatan pun tidak mengeluarkan sijil. Sebab sijil tersebut dia ada kualiti sendiri. Okey. Yang hanya keluarkan adalah lembaga peperiksaan. Mereka boleh buat permohonan atas talian atau kalau nak segera. Kalau atas talian ni mungkin mengambil tempoh lah tertentu, seminggu ataupun 2 minggu. Okey, sebab mereka mohon atas talian, mereka akan post semula lah pada alamat yang ditetapkan. Tapi kalau mereka perlu dengan kadar yang segera, mereka boleh terus ke kaunter lembaga peperiksaan di Putrajaya lah. Ada bayaran tak? Ada bayarannya. Ada bayaran. Semua benda ada bayar lah. Sampai tahun bila tu? Maksudnya macam Cik Zairi SPM tahun bila? 2000. 2 tahun 2000. Okey, 2000 masih ada lagi lah dekat lembaga. Sampai tahun bila? 90-an ke 70-an ke MCE ke? SPM bermula bila sebenarnya? Banyak pun dah. Ni saya dah lupa. Jawab. Betul. Okey, maksudnya sampai tahun bila? Memang ada je. Dia ada tempoh-tempoh tentu, saya tak pasti. Cuma yang kalau kita baca dalam syarat dia tu, tempoh tertentu LP boleh sediakan dalam masa segera. Tapi ada tempoh tertentu dia perlu mengambil masa yang agak panjang. Tapi kalau saya lihat pun zaman sekarang ni biasanya kalau sekitar tahun 1990 masih lagi mohon. Masih ada lagi mohon. Cuma yang lain sahajalah 90-an. Sebab yang kalau kita lihat sekarang ni ada surat penjawatan. Jadi yang mereka hilang tu barulah mereka cari balik mereka semula. Kalau yang terlampau lama saya rasa saya silap dah pencen kot nak kerja untuk apa. SPM tu. Betul juga. Kalau yang ambil MCE saya dah bersara dah. Betul. Kan. Terlampau lama sangat. Okey, tadi dah daftar semua. Cik Zairi yang hilang semua A pun dia tak ambil. Macam mana? Dapat baru. Ada nak kena upload balik ke? Nak kena tunjuk balik ke CJ SPM tu? Mungkin kalau nak jadi duta nanti. Yelah kan macam baru ni kan kita tengok dekat TikTok viral berkenaan dengan sejarah dia UPSR berapa, PMR dia dapat berapa, kan SPM dia dapat berapa. Sekarang jadi mungkin dia pun terlupa lah aku dapat berapa, dia cuba nak minta balik kan. Tu yang jadi macam dia yang terlupa tu sebab tak dapat straight A. Kalau dia dapat straight A pun dia dah lupa kan. Senang sebut. Betul. SPM bawah lembaga peperiksaan. PMR dengan UPSR pun sama juga. Sijil UPSR PMR pun boleh cari juga. Boleh. Okey. Saya boleh. Tapi untuk apa guna? Tapi untuk apa? Itulah saya kata. Takut Cik Ali nak masuk SBP. Tak mohon lebih.
Saya lebih kalau contoh UPSR tak apa, saya limit dia. UPSR straight. Sebab kadang-kadang ia bukan apa, ia lebih kepada satu kenangan. Betul. Untuk ditunjukkan kepada anak cucu. Ayah dulu ambil UPSR. Sekarang awak dah tak ada UPSR. Dia kalau straight A dia nak tunjuk lah. Tapi kalau tak ada, kalau tak tahulah bakar mana. Ada D, dulu ayah A. Okey, tadi kita dah cerita pasal pendaftaran dan sebagainya. Okey, katakanlah ada calon ni, dia dah daftar dah di sekolah A sebagai calon SPM di sekolah A tu lah. Kemudian dalam tempoh dia nak ambil SPM, dia pindah ke sekolah lain ke, negeri lain ke, luar negara ke, luar negara kan. Ikut belayar. So macam mana situasi ni? Boleh tak dia proses dia? Boleh tak dia duduk? Boleh. Untuk dalam negara tidak ada masalah lah. Maksudnya prosedur sama juga untuk mohon tukar ke sekolah. Okey, dari SPS. Dan bila mereka ke sekolah baru, ada borang yang perlu mereka isi lah. Borang pindahan pusat yang mana bila mereka isi di sekolah baru tu lah mereka akan terima calon tersebut, ada lengkapkan butiran pusat baru, mereka hantar kepada PPD, PPD hantar kepada jabatan bersama dengan bayaran. Ada bayarannya, ada bayaran juga. Ada bayaran juga, kiriman wang, dan kita akan proses lah. Jadi untuk tahu kedudukan calon tersebut, dia mengambil peperiksaan di mana. Okey, saya tertarik juga dengan soalan Cik Ali tadi. Cuma kalaulah dia pergi pindah sekolah kan, sama ada daerah ke negeri, masih lagi dalam Malaysia. Contohnya di sekolah A ni, masa sekolah asal dia ni, dia ambil subjek sains sukan. Sains sukan contoh. Sains semua ada. Ataupun sains tulen ke lah senang. Jadi bila dia pindah ke sekolah sana, sains tulen tak ada. Ada subjek sastra saja. Macam mana dia nak ni? Sebab sedangkan dia sains sukan ke sains tulen? Sains tulen ni fizik, kimia, mat lah. Sains tulen lah. Masuk sekolah madrasah. Tiba-tiba sekolah tu tak ada pula sains tulen lah. Sastra je. Ada elektif. Biasanya kalau subjek teras ada masalah, di sekolah ada sama. Okey, itu yang kita galakkan. Bila calon berpindah, kita minta mereka cari sekolah yang menawarkan. Bila mereka ke PPD tu, dapatkan maklumat sekolah mana yang menawarkan. Tetapi jika tidak ada, mereka kena gugurkan mata pelajaran berkenaan. Itu kes kalau dia nak pergi, dia nak belajar. Itu kita faham lah. So, dia nak pergi, dia carilah yang sesuai. Saya nak kaitkan dengan persoalan rakan tadi. Hari peperiksaan, on the way nak pergi peperiksaan, ada buaya melintas, tak sempat sampai. Boleh ke pergi ke mana-mana sekolah? Buaya dah nak ke buaya mana? Tapi masalahnya kertas peperiksaan tak ada. Contoh saya ambil mata pelajaran MPV. Contoh MPV. Kan? Tak boleh pergi, mungkin ada masalah, contohnya adalah banjir dan cuaca sebagainya. kan. Buaya tadi dah pergi lah. Buaya dah lagi. Buaya dah lagi. Macam mana ya? proses pengurusannya tu Cik Anik? Adakah dia boleh mengambil paper tersebut ataupun dia kena gugurkan? Kita lihat situasi semula lah. Pertamanya biasanya bila cara berpindah ni memang pusatnya adalah kertasnya, tapi kalau mereka situasi begitu atas isu bencana dia pergi pusat yang tidak ada mata pelajaran, biasanya kita di peringkat PPD dan jabatan akan kena pasti calon-calon ini pertama sekali kita lihat pusat mana berdekatan yang ada menawarkan mata pelajaran berkenaan. Ada proses menggerakkan bahan sulit itu, adalah prosedur SOP-nya perlu dipatuhi ke pusat berkenaan. Ada kata dah tak ada langsung, mungkin kita akan berusaha dengan pihak lembaga peperiksaan lah. Mereka akan menggunakan SOP yang mereka sendiri susun dan aturkan. So maksudnya apa saja perkara yang berlaku seperti bencana alam, kemalangan, masuk ke hospital, calon boleh mengambil peperiksaan. Pegawai akan menguruskan mengikut SOP. Saya tertarik dengan perkataan SOP. Sebelum ni kita ada dengar ada macam-macam isu bocor lah. Bila cerita pasal SOP, pastinya ada prosedur yang sangat ketat yang perlu dipatuhi. Dan kalau kita fikir, mungkin SOP itu macam mana boleh bocor, kan? Ataupun itu hanya retorik semata-mata. Cik Anik boleh jelaskan? Mungkin retorik ataupun stigma masyarakat. Sebab semua orang belajar menggunakan silibus yang sama. Tak mustahil juga mungkin ada soalan yang keluar itu sama dengan cikgu buat soalan. Mereka pernah menjawab pun soalan tersebut. Satu sama, malah tukar. Mungkin keperluannya faktor-faktor itu kadang-kadang orang katakan adalah soalan tu bocor. Tapi kalau ikutkan sebenarnya prosedur kita memang ketat daripada awal, penyediaan dan sebagainya, minta item,
sampailah untuk soal itu sampai ke pusat peperiksaan, ada SOP yang dipatuhi. Perlu patuhi. Okey, tadi kita dah cerita tentang SOP, tentang kerahsiaan lah supaya tak berlaku kebocoran dan sebagainya. Okey, kita pergi kepada pelaksanaan masa SPM tu. Katalah masa nak ambil exam ni, esoknya nak ambil exam, tiba-tiba hari ni berlaku bencana macam gempa bumi ke, gunung berapi ke. Luar jangka, betul. Lawa best. Lawa best. Sekolah kena bom. Sekolah kena bom. Pusat hancur. Betul. Pusat hancur. Untung. Macam mana tindakan ataupun apa yang akan dibuat oleh pihak yang berkenaan? Okey, untuk makluman semua, sebenarnya kita di peringkat sama ada lembaga peperiksaan negeri ataupun PPD. Okey, beberapa bulan sebelum peperiksaan, jadual peperiksaan dah keluar. Kita tahu dah jangkaannya bila, tarikh peperiksaan. Tapi beberapa bulan sebelum peperiksaan sebenarnya kita ada buat mesyuarat bersama agensi. Okey, dia melibatkan PDRM, bomba, jabatan-jabatan keselamatan yang lain, okey, termasuklah TNB, syarikat air dan sebagainya. Okey, koordinasi antara agensi-agensi inilah sebenarnya yang akan membantu kita dalam menguruskan peperiksaan itu, pastikan peperiksaan itu masih lagi boleh berjalan. Sebenarnya kita akan cuba pastikan peperiksaan itu kita akan lihat. Okey, contohnya kawasan itu gempa, kita mungkin lihat situasi pusat berdekatan yang bersesuaian. Jadi dalam proses menggerakkan calon itu sebabnya ada koordinasi antara agensi ini. Okey, kalau kita lihat banjir tu ada bantuan gunakan truk mengangkut calon dan sebagainya, dan ialah kenderaan ataupun apa sajalah keperluan yang diperlukan. Biasanya koordinasi antara agensi inilah sebenarnya dapat membantu peperiksaan itu masih boleh diteruskan. Okey, mungkinlah ada aspek kelewatan masa, itu normal lah. Okey, itu kita lah lihat SOP pengurusan masa pula, tak ada masalah pun. Tapi kita akan pastikan calon kalau boleh itu tarikh tersebutlah mereka akan ambil. Okey, jika betul-betul berlaku, kalau kita lihat dulu masa COVID tu memang prosedurnya SOP tidak boleh hadir. Kalau ada sidang kedua itu melihat kepada situasi tertentu pada masa itu, tapi diputuskan oleh pihak lembaga peperiksaan lah melihat situasi dengan bincang dengan KPM sendirilah kan, keadaan calon tersebut bagaimana. Saya tertarik Cik Hanif, sidang kedua maksudnya kalau mata pelajaran tersebut dijalankan pada hari ini matematik, dan mungkin ada ataupun pernah terjadi tak dapat hadir kerana musibah ataupun bencana tadi. Sidang kedua ni maksudnya matematik dijalankan pada tarikh yang lain. Maksudnya pernah juga berlaku. Tapi terutama semasa musim COVID lah. Okey, kalau yang kes banjir dan sebagainya, sebenarnya macam saya maklumkan lah, untuk tahun ni bila kes banjir pun semua calon kita boleh yang terjejas sama ada ke pusat ataupun sebagainya, kita berjaya membantu calon itu berada di pusat pada hari peperiksaan. Jadi kalau banjir tu tidaklah satu masalah yang besar. Dan kita pun masalah juga, tapi boleh diurus. Jabatan Meteorologi pun dah keluarkan dia punya ramalan, jangkaan. Dan kawasan banjir pun kita tahu kawasan yang mana berkemungkinan untuk banjir. Dan calon-calon ini pun sebenarnya bukan saja kita letakkan saja di pusat pemindahan sementara saja PPS, tapi kita juga akan lihat bantu mereka sekiranya dekat PPS tu kurang kondusif. Kita juga berurusan dengan sektor pembangunan murid khususnya. Okey, melihat sekolah-sekolah yang ada asrama untuk menempatkan calon tersebut berada di asrama. Jadi mereka boleh belajar secara lebih kondusif, jadi lebih selesa lah untuk mereka menjawab peperiksaan. Calon-calon yang sebegini dia punya kondisi yang disediakan untuk infra itu okey. Daripada segi dalaman, mental, dia punya psikologinya adakah di bawah tanggungjawab sektor? Kalau kita lihat sebenarnya kita ni ada saja kerjasama antara sektor. Okey, mana sektor pembangunan murid dia ada kaunselor dia. Okey, jadi sebenarnya kalau kita lihat calon yang terjejas banjir ni, mereka kebanyakan kalau kita dapat maklum balas, mereka lebih nak menjawab segera daripada mereka menangguhkan, sebab mereka dah belajar lama. Betul. Okay. Nak belajar lagi setahun. Kalau dia kata kalau lagi kita diberi peluang untuk dijawab lagi sekali dalam tempoh tertentu, kawan-kawan lain dah habis, dia tak habis lagi. Tapi majoritinya memang kebanyakan murid memang dia nak ambil terus. Okay. Apa nak dapat tu belakang cerita. Itu tak pastilah kan. Tapi mungkin pemikiran mereka perlu selesaikan segera untuk peperiksaan SPM itu. Tapi Cik Hanif, pernah tak pengalaman Cik Hanif ke ataupun pegawai-pegawai yang lain sebelum ni kan di peperiksaan berkenaan dengan
situasi macam yang Cik Zari cakap tadi. Dia tengah ambil periksa, tiba-tiba ada satu bencana yang tak dijangka. Kematian. Kematian ke, kena balik ke atau macam mana tu. Jadi dia kena ambil periksaan ulangan ke atau macam mana? Okey. Ada Pernah berlaku adalah kematian keluarga lah sebenarnya. Okey, kematian keluarga biasanya kita pun kita pun tahu bila kematian ni bukan pengurusan jenazah tu terus meninggal terus diuruskan ke bumi, tidak. Dia ada tempoh-tempoh tertentu. Ketika cara menjawab kita memang tak ganggulah sebenarnya. Kalau kita bagi dia tempoh habis menjawab. Biasanya laporkan ni adalah parent ataupun ada keluarga mereka. Kita akan maklumkan calon ni ada berapa jam lagi, ada berapa tempoh masa lagi untuk menjawab. Kalau kita ganggu dia sekarang akan menjejaslah dia punya peperiksaan. Okey, biasanya kalau tengah berjalan tu kita minta calon habiskan dulu ikut waktu ditetapkan. Okey. Tapi kalau selepas tu mereka ada paper, kita lihatlah jarak antara peperiksaan itu macam mana. Okey. Jadi biasanya kalau ada jarak peperiksaan tu biasanya memang kita benarkan calon balik untuk ziarah lah. Tapi macam saya maklumkan tadilah, kadang-kadang pengurusan jenazah ke kematian ini dan tempoh yang panjang. Okey, jadi biasanya kebanyakan calon yang sebelum ni mereka balik sekejap, mereka sama peperiksaan. Okey, dan mungkin proses pengumuman itu selepas murid itu selesai peperiksaan pada hari tersebut. Tapi kalau berlaku contohnya lah, ada juga yang berlaku kematian tu berlaku pagi tu sebelum calon nak pergi peperiksaan. Okey, ada jugalah begitu. Cuma kita kan ada tempoh masa untuk calon masuk pusat peperiksaan tu sampai bila. Okey. Jadi kita lihat jugalah dia balik semula pada calon tersebut. Dia nak ambil peperiksaan ke tidak. Tapi sebenarnya untuk kali kedua tu memang tidak adalah sebenarnya. Khas untuk dia tu tak ada. Untuk dia tak adalah. Dia kena ambil ulangan lah. Kalau mereka dia memang tidak ambil langsung pada betul, dia kena daftar Pantang Pelajaran untuk peperiksaan yang akan datang lah. Kalau itu yang dia pilih. Okey, sebab kita memang ada syarat-syaratnya. Sebab tagline LP pun adil sahih. Okey, kita kena adil untuk semua calon. Okey. Jadi adil sahih adil sahih. Jadi kena pastikanlah calon ini kita ada timbang rasa. Okey, tapi bersama kita kena jelaskan pada keluarga dia lah situasi tersebut. Memang tidak ada proses mengulang lah. Maksudnya tempoh masa jawab habis. Okey, untuk paper seterusnya dan dia tak boleh ulang untuk paper tadi. Saya nak kaitkan juga dengan ketika peperiksaan SPM dilaksanakan. Pernah tak terjadi ketika peperiksaan bahasa Melayu yang dibawa ataupun dah dibuka kertas soalannya adalah matematik. Yang periksa ni 3 hari akan datang. Kalau petang okey lagi. Kalau duduk ni 3 hari pernah ke belakang ataupun 2 hari akan datang ataupun esoknya. Okey, apa dia punya proses pengurusan yang dijalankan? Kuarantin ke, termasuk dengan Cik Anip sekali kena kuarantin dalam tu, proses makan je, penginapan je, macam mana proses? Dia ada SOP-nya perlu dikuarantin. Tapi kalau setakat Johor ni tak pernah berlaku lagi. Okey, sebab kita macam saya kata, setiap prosedur tu dia ada SOP-nya. Okey, nak keluarkan soalan tu pun pagi tu sebelum masa soalan nak sampai dekat tempat penyimpanan pun kita susun ikut hari. Hari pertama periksaannya apa? Bahasa Melayu 1, pendidikan seni visual, bahasa Melayu 2. Dekat Arak tu memang hari pertama mata pelajaran berkenaan. Okey, dah susun betul dah. Untuk dikeluarkan pada pagi tu pun sebenarnya dah disemak lagi sekali. Rapilah dia punya SOP-nya. Dan dia pun ada bag-bag yang disimpan atau kita bagi karung lah. Okey, karung tu pun ikut sidangnya. So far memang kalau macam tadi Cik Zari cakap tak ada lagi tak ada lagi. Kalau terbuka pun macam contohnya kertas 1, kertas 2 tu terbuka tapi biasanya belum serah pada calon. Okey, ini mungkin kat Johor lah, saya tahu lah negeri lain. Tapi kalau ada pun memang ada prosedur dah. SOP yang perlu dibuat. Okey, kalau peperiksaan kalau ada pun sebelum ni saya rasa peperiksaan pada hari yang sama. Kalau kuarantin pada hari yang sama tu memang dalam bilik itu sajalah mereka kena kuarantin. Anak keluarga tandas dan sebagainya. Macam itu je lah. Okey, jadi kalau tadi saya ghostan balik, saya gundur balik pada soalan yang tadi, calon ada masalah di susul luar jangka. Kita tahu kalau sekolah dia refer lah pada cikgu ke SU periksaan. Kalau calon persendirian yang ada masalah, dia nak refer pada PPD jabatan ke ataupun ada pihak di sekolah. Yang tadilah kematian ke kemalangan dia nak sebab dia asal daftar kan, dia tak berhubung dengan sekolah kan. Jadi dia boleh minta bantuan daripada sekolah ke ataupun dia kena maklumkan pada pusat apa semua tu last minute. Betul. Okey, dia begini. Untuk negeri Johor kita ada satu channel Telegram. Okey. Bila calon daftar je kita minta dia join tu Telegram kita. Jadi apa saja maklumat kita akan masukkan dalam tu. So kita tahu Facebook pun belum tentu orang akan lihat. Okey, apa-apa saja. Okey, dan pada masa sama bila calon daftar mereka ada email. Okey.
Contohnya tahun ini kita dah jangkakan bencana banjir. Okey. Memang kita buat satu iklan ataupun satu poster, kita share juga dalam grup Telegram, kita share juga dalam grup dalam email tersebut. Semua calon sebenarnya dia dapat maklumat tersebut. Siapakah PIC yang mereka perlu hubungi sekiranya ada tersebut. Tapi saya ambil kira contoh tahun ni lah, saya bila buat poster untuk bencana banjir, memang kita minta pertanyaannya kalau boleh tanya pasal banjir lah. Tapi bila saya email kepada semua calon persendirian, yang bertanya pada saya pasal banjir hanya seorang je. Yang lain tanya esok nak pakai baju apa. Saya belum habis belajar lagi. Subjek apa yang saya tajuk apa yang saya perlu belajar. Tanya pada pegawai peperiksaan. Tu saya tak jawab lah. Dia di luar bidang. Pertanyaan dia tu topik apa nak keluar. Ada soalan bocor tak? Sedangkan kita punya tujuan tu untuk bantu dia kes-kes tertentu. Tapi kadang pertanyaan itu yang kita terima. Jadi kita kena layan lah. Baju ni kita pakai baju sekolah ke kan? Dia kena pakai baju apa? Takkan pakai baju sekolah. Okey. Kita pegang konsep begini saja. Calon persendirian memang tak ada baju sekolah. Okey. Etika berpakaian memasuki premis kerajaan. Okey, jelas. Kita pegang itu saja. Saya rasa mana-mana orang tahu kot nak masuk premis kerajaan, apakah etika pakaiannya. Jadi kalau dia nak pakai berkot macam ni pun boleh. Boleh. Masalah. Janji sopan kan. Kalau Cik Zeri adalah pegawai beruniform, polis, datang dengan uniform, boleh. Mungkin sebab dia bekerja hari tu. Okey, pagi dia nak ambil periksa, sambung, aku pulang. Tapi kalau Cik Nafi ambil exam dekat STF tadi, tak perlu bertudung lah. Masuk pun tak layak sebagai pengawas, mungkin lah. Itu kalau cikgu lah. Okay, alright. Banyaklah kita kupas tentang SPM. Jadi macam sebagai penutup, ada tak pesanan ataupun kata-kata untuk calon-calon ataupun pada mereka yang nak daftar ataupun menguruskan SPM? Mungkin juga harapan, tambahan dengan harapan untuk supaya pengurusan lebih mudah selepas ini. Okay. Saya mengharapkan sebenarnya untuk calon sekolah lah. Okay. Calon sekolah ni dalam sistem persekolahan ataupun yang berada di luar, mereka tak belajar, tak nampak lagi masa depan. Mereka rasa mungkin dengan tanpa mengambil SPM ni tak mengapa. Okey. Tapi sebab saya dah berdepan dengan bekas anak murid juga yang tak pernah mengambil SPM, bersekolah sampai darjah 4, bila darjah 5 tak bersekolah, tak ambil SPM. Bila mereka dah masuk alam pekerjaan, baru mereka sedar SPM tu penting. Khususnya kalau di Johor ni kebanyakan terlihatlah berminat bekerja di Singapura. Okey. Sebenarnya gaji Singapura ada SPM dan tak ada SPM ni berbeza. Dia sebenarnya berbeza. Jadi mereka bila bekerja dah mereka tahu kerjanya sama tapi gajinya berbeza. Barulah mereka ada kesedaran. Sepatutnya kesedaran itu datang dari sekarang. Dan saya mengharapkanlah ibu bapa khususnya. Sebenarnya peranan ibu bapa, murid kalau tak minat, yang nak dorong dia adalah ibu bapa itu sendiri, penjaga dia sendiri, untuk memastikan anaknya perlu mengambil SPM. Kita kena buanglah stigma zaman sekarang ni yang ialah anak-anak zaman sekarang lebih suka jadi influencer. Okey, dan tak berminat pula untuk kan dalam mengambil SPM dan sebagainya kan. Saya rasa jadi mereka ni kena tahu bahawa pendidikan tu sangat penting. SPM tu perlu diduduki dan ada peluang sebagai calon sekolah yang asalnya memang tak ada apa-apa bayaran pun, rebutlah peluang itu. Sebab bila mereka jadi sendirian, mereka perlu bayar. Okey, ada kos yang lebih tinggi yang mereka perlu tanggung. Tu belum masuk lagi nak belajar sendiri lagi tu. Dengan siapa nak belajar? Cari pusat tuition lagi. Dan yang paling penting, mereka dah keluar jadual kerjanya, tempoh pendaftaran, mereka akur lah. Sebab bila tak akur pun ada bayaran yang dikenakan. Dia bukannya denda untuk, satu, mengingatkan lah. Keduanya, dia ada pengurusan-pengurusan yang memerlukan bayaran. Sebab itu denda itu dikenakan. Bayaran itu dikenakan. Supaya tidak mengambil mudah. Ya. Betul. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Anip atas perkongsian panjang lebar. Ya, kupasan tu memang sangat menarik. Terima kasih diucapkan kepada Encik Anip dan diharapkanlah penonton-penonton kita di Cikgu Podcast dapat mengambil sedikit sebanyak daripada yang kita dah bincangkan. Terima kasih juga buat host Cik Nafi. Cik Nafi yang rasanya dah segmen 3 hilang dah nervous lah. Macam rasa nak tambung gitu. Ada rasa nak pakai sini. Cik Zairi, terima kasih juga kerana hadir di sini. Okey, saya rasa itu saja. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Semoga kasih. Yang baik dijadikan panduan dan pedoman. Yes, betul. Okey, itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam episod akan datang.
Santai-santai. Janji sampai.